idea yang sekecil-kecil tu kemungkinan akan menjadi suatu inovasi yang bermanfaat kepada orang ramai pada masa hadapan. Hai, saya Azila Aziz Wong ataupun lebih dikenali dengan panggilan Ella Wong. Di Alam Flora, saya mengetuai projek-projek penambahbaikan dan inovasi yang melibatkan isu-isu operasi di lapangan. Sweetbin ni adalah singkatan bagi Sweetbin Tools Bin. Bin ini adalah inovasi khas yang dibangunkan oleh jabatan kami untuk kegunaan pekerja sapuan Alam Flora di lapangan. Fungsi utama bagi Sweetbin ini adalah sebagai safety barrier ataupun kon keselamatan. Sweetbin ini juga digunakan sebagai tools holder. Tercetusnya idea untuk nak buat Sweetbin ni actually adalah daripada usaha bersama pasukan semasa sesi brainstorming. Ia bermula daripada beberapa kes kemalangan jalan raya yang telah melibatkan beberapa pekerja sapuan di lapangan. Ia telah membuka mata kami untuk meningkatkan lagi keselamatan pekerja sapuan dengan mencari idea untuk penambahbaikan yang boleh digunakan oleh pekerja-pekerja sapuan kami. Antara cabaran kami adalah kami perlu memastikan penambahbaikan yang kami laksanakan ni praktikal, memudahkan kerja, selamat dan tidak menyusahkan pekerja kami semasa mereka melaksanakan kerja-kerja di lapangan. Apa yang memotivasikan Ella adalah kesedaran. Kesedaran apabila mengetahui bahawa apa jua penambahbaikan yang kita laksanakan akan memberikan impak ataupun kesan kepada orang ramai. Apabila sesuatu penambahbaikan yang dilaksanakan dapat memudahkan kerja dan juga dapat meningkatkan produktiviti pekerja, ia telah memberikan kepuasan yang sangat tinggi kepada Ella. Ella percaya bahawa satu perubahan yang besar tu bermula daripada idea yang kecil. So kadang-kadang kita akan nampak masalah tu setiap hari, tapi kita tak sedar bahawa kemungkinan kita akan menjadi orang yang memberikan penyelesaian kepada masalah tersebut. So jangan takut untuk nak berfikir secara berbeza, memberikan idea dan mencuba sesuatu yang baru, sebab kita tak tahu idea yang sekecil-kecil tu kemungkinan akan menjadi suatu inovasi yang bermanfaat kepada orang ramai pada masa hadapan.